pagi kita buat ni. Dah tak ada. Kati je. Apa? Tadi cakap lah. Dah, selamat raya. Sekarang ni tengah sesi ambil gambar. Fotografer. telefon baru. Tapi kamera, ya Allah. SMR apa? SMR apa? SMR. Asma. Dah sampai. Sampai guys. Kampung. Kita beraya first rumah Nenek Zara. mainnya babysitter seorang ni. Sangat panas ya. Sangat panas. Bahang sangat-sangat. Sebaik aku bawa air. Salah timing guys. Dan hitam. Salah timing. Apa ayah punya adik-beradik ni konvoi 5 kereta ya. 5 kereta. Si kembar. Ya Allah, tudung. Tudung. Ada orang cakap muka aku sama macam mak aku. Sama ke? Ke rumah ketiga. Dah habis sekolah ke? Kita macam, Tok dah degree lah Tok. Ya ke? Tu masa aku macam teringin nak duduk rumah kayu. Tapi tak apalah, tak sanggup. Rumah last. Makeup kita dah crack. Lepas tu malam kita sambung. Rumah yang seterusnya di rumah ke 4 ke 5 macam tu. Sekarang kita macam ni je look kita sebab tudung aku dah kena stain foundation, which is susah nak hilangkan. Aku ada bersihkan tadi, dah hilang. So kita bawa beg ni. Dalam beg ni ada tripod, ada mic, ada kipas. Malam ni kita akan ada sesi bermaaf-maafan. Biasa kita orang buat malam sebab siang tu macam kurang sikit lah. So untuk family aku, like family kecil aku dah, cuma family besar je belum. So kita akan pergi. Aina pakai makeup ke? Aina malu. Tengok. Wow. Kau main pakai ni ke samping. Cik. Bukan baju dia keluar ke? Kau nak keluar ke nak masuk dalam bajunya? Last minute kemas. Atuk tak tukar sarung tuition. Aduh. Okay, vlog ni sekejap aku guna mic, sekejap tak guna mic. Sebab kan kadang-kadang pergi beraya kan. So, ya. Apa suruh Mak Long buat? Maknya kat sini. Maknya tak pandai. Cepat So kita baru nak mula dengan anak. Kita cucu keempat. So kita akan tuang kemudian. Ikut turutan guys. Ikut turutan. Tiba-tiba dah sampai cucu. Itu. Itu kakak Mimi, akak 4. Cucu belakang. Semua dah tu, kita nak buat video pula. Kau yang patut salam aku. Kenapa kau salam? Kenapa aku pula kena salam kau ni? Salah. Jawab salah. Wrong server. Apa nak? Okey dah. Macam mana cara agak? Nak cakap apa ni? Saya sekeluarga mengucapkan saya sekeluarga mengucapkan
Khamis keluarga Ya ilaha illallah. Tak muat apa? Kita nak kena cepat sebab kita nak pergi beraya sebab sekarang dah pukul 9. Dah lambat. Kita orang janji lepas maghrib tapi dia punya lepas maghrib tu pukul 9 dah sekarang ni. Dia tak nak ikut ambil gambar. Dia tak nak ikut ambil gambar. Aduh. Ay. Sebab tadi video tu ada ambil dekat telefon aku kan. Aku kena send. Pukul 10:49 malam. Ngantuk babe, ngantuk. Budak ngantuk. Fresh, satu gig sup lembu. So nanti dapat berapa? Cepat. Tu? Dah. Jangan macam gitu. Tak adil. Okey dapat. Aku punya tak dapat ni. Tak dapat. Buka dah. Jangan Buka dulu. Okay guys, so sekarang kita nak pergi raya dekat rumah adik-beradik yang dekat rumah dekat keliling rumah tu. Okay. Pakai simple je. Akan dihidangkan dengan lagu-lagu kerohanian dan Rumah tu, ni rumah makcik kita. Kita nak pergi rumah situ, lepas tu rumah sebelah sana. Tiba-tiba cerita ke KL. Budak ni belakang lalu. Aduh. Kau kenapa cuba kat aku? Ha? Info kita orang pergi raya pukul berapa? Pukul 4 kot macam tu. Cepat ajar adik Velocity. Dia orang pandai Velocity. Cepat. Betul? Lepas tu tepuk. Tepuk. Baru nak keluar guys. Baru nak keluar. Ni dia tak nak pakai slipper, kita pula yang kena. Baju ni kita nak buat raya pertama sebab dah lawa-lawa macam ni. Cuma kalau aku lain, kali ibu lain, kalau baby lain, kalau ibu lain. Bapak aku pakai baju hitam hari ni. Kita dah rumah kedua untuk malam ni. Kita ada lagi 2 rumah nak pergi. Kita nak bakar mercun dulu. First time nampak sana semua guys. Limau. Makan limau. Okay guys, so kita baru balik daripada beraya. Kita nak buat what's in my bag. Okay, so bag from Dr. Cardin. First. Ya, agak bising. Apa sebab ada kunci bilik UTM dalam ni. And then kita ada perfume. Apa ni nama dia? Minyak angin. In case sakit perut. Sebab aku ni kalau makan apa-apa je mesti sakit perut. Lip duo by Anas. Abang Anas punya lip duo. Kod Kuala Lumpur. Coklat. Ini aku tak ingat ambil dekat rumah siapa. Tapi ya, ada coklat. Tak bersyukur duit raya. Apa? Duit raya. Tebal. Oh. In 2 days, I got 19 duit raya. So Alhamdulillah masih valid lagi. Mina, jom. Jalan. Bawa Mina jalan-jalan nak mencun. Okay, hi guys. Hari ni day 3 kita beraya. Sekarang dah pukul 9:08. So, ayolah kita bersiap. Hari ni kita kena awal sebab petang ni kita nak balik dah. Balik JB. Sebelum kita balik Johor, kita nak pergi lagi 5 tempat kot. So, kita pakai baju putih je. Tema kita hari ni.
Rumah Mak Ngah. Ada puding. Kita kau kereta bios sebab Ucu langgar. Aku duduk dalam kereta je sebab aku tadi dah tertidur. Asal aku dah macam tak ada mood dah. Sumpah cakap aku tak ada mood dah langsung hari ni. Kereta ni dah bosan Kita je asyik datang. Asyik datang aja. Lagi adik tengah minum susu. So hari ni kita dah nak balik Johor. Saja nak balik awal. Tak nak duduk kampung, kena penat dari duduk kampung. Nak balik, aku dah rindu bantal peluk aku. Lepas tu aku nak berak. Sebab dah 3 hari aku tahan berak. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Woo!